Assalamualaikum, selamat pagi. Hai, okey. Untuk kali ni kita nak cerita pasal lama kan aku dah tak buat sembang-sembang macam ni kan. Tak bercakap macam ni. Aku nak bagi info. Okey. Sekarang ni Akta 672 SW Corp tengah hangat diperkatakan. Kalau dia dah ada dekat radio pun dah ada dia keluarkan iklan. Okey. Yang mana Akta tu diwujudkan untuk pada sesiapa yang buang sampah secara haram. Macam mana secara haram tu? Maksudnya kau buang sampah mata-kata. Kau tengok bawa kereta ni, maksudnya dalam kereta kau ada sampah kan, buka dalam tingkap, buanglah sampah. Sekarang ni kamera mana-mana ada, betul tak? Kamera macam-macam ada. Mana ada kamera, betul? Benda pun boleh jadi viral. So kuasa virus sekarang ni tengah kuat. Okay. So Akta tu diguna pakai dan boleh buat korang hilang gaji sebulan. Ada yang geng-geng B40 ke apa, try lah. So apa denda dia? Okey, denda dia adalah setiap untuk satu kesalahan tu akan dikenakan denda sebanyak RM2,000. Dan ada lagi, korang kena buat kerja amal. Okey, kerja amal tu macam mana? Okey, kerja amal tu adalah khidmat masyarakat. Aku tak tahulah khidmat masyarakat tu macam mana. Dia suruh kau bersihkan tepi jalan ke, okey, ataupun dia nak apa nama, nak bagi kau kerja apa-apa lah, buat kerja amal lah orang cakap. So aku buat benda ni, aku nak bagi info. Aku tak ada disponsor oleh siapa-siapa pun. Just aku nak bagi ilmu kat korang. Okay, SW Corp tengok my video sambil-sambil. Okay. Apa-apa pun ada lagi update-update yang terbaru. So aku nak isi minyak tu. Sekejap. Sebenarnya ringkat padat je aku nak buat ni. Aku tak boleh nak fikir banyak benda lah. Banyak benda tu nak banyak kerja sekarang. So ni sebenarnya dulu ya. Kita sambung lagi. So lepas ni pandai lah jaga diri. Okay, pandai korang macam mana korang nak ni kan. Alright. Lepas ni akan menyusul lagi video-video yang akan datang. Video raya, video puasa. So see you next time. Okay, jangan lupa subscribe, share and like. Follow my page for Facebook and TikTok. TikTok pun ada dah sekarang. Tapi pun TikTok pun ramai orang nak ni nak keluar pergi ke Upscroll lah. Tapi aku tengok Upscroll tu lebih kurang macam MySpace je. Betul ke? Okay, bye. Assalamualaikum.